Baiklah semua, selepas saya melukis keluk permintaan, kamu semua perlu menyatakan ciri-ciri yang terdapat di keluk yang kamu lukis untuk dapatkan markah penuh pada soalan ini. Sebagai contoh, apabila harga barang diminta meningkat, maka kuantiti barang diminta haruslah menurun. Faham semua? Baiklah, kelas sudah pun tamat, semua pelajar boleh bersurai. Jumpa lagi esok, sahabat. Baik. Aiman, mari sebentar. Ya, cikgu. Semalam, cikgu harus maklumkan bahawa kamu enggan menyertai acara lompat tinggi. Mengapakah kamu mengambil keputusan sedemikian? Saya berpendapat acara ini tidak mendatangkan sebarang faedah dalam kehidupan seharian. Jangan memperkecilkan acara ini, Aiman. Lompat tinggi bukan sekadar melepasi palang, malah melatih diri kita untuk melonjak melepasi rintangan. Percayalah, kemahiran ini akan berguna pada masa akan datang. Baiklah, cikgu. Saya akan cuba. Pencuri! Jangan lari! RPM 2020 6 hingga 2035 menerapkan ciri murid yang beradab, berkemahiran, berilmu, berdaya tahan dan berkeyakinan. Amalkan adab yang baik, bantu mereka yang memerlukan dan yakinlah dengan kebolehan diri. Jangan sia-siakan kemahiran yang dimiliki kerana setiap kemahiran mempunyai manfaat dalam kehidupan.